Musim durian di Titiakak ni selalu bermula pada tengah bulan Mei dan ini adalah suasana sawah padi di kampung saya. Dan yang di sebelah bendang ini adalah dusun makcik saya dan duriannya masih lagi muda. Mungkin mengambil masa beberapa minggu atau bulan lagi untuk masak dan runtuh. Di kampung saya, musim durian adalah di antara bulan Mei hinggalah Ogos, dan di sini terdapat berbagai jenis durian seperti musangking, duri hitam, durian kampung, montong, cani dan sebagainya. Ini adalah pokok durian yang terletak di sebelah rumah saya. Adalah durian montong. Di stesen minyak ini juga saya jual buah stoi dan juga pisang. Buah stoi dari Thailand. Dan ini adalah kedai Puan Malik. Kedai runcitnya juga jual buah durian berbagai jenis. Durian ini ada durian suami Puan Malik dan juga orang kampung yang letak di kedai ini. Di sini juga terdapat musangking, duri hitam, durian kampung dan sebagainya. Dan setiap tahun ramai orang singgah ke kampung saya untuk menikmati durian. Dan mereka ini adalah pelanggan yang selalu datang setiap tahun untuk berbasukan dan juga menikmati durian. Dan yang di sebelah ini adalah gerai Puan Jim Kim Sai. Terdapat berbagai jenis durian. Di kampung ini orang boleh bertutur dalam bahasa Melayu, bahasa Siam dan juga ada yang boleh cakap bahasa Hokkien. Kampung Titiakak. Kalau peminat durian, ramai yang kenal Kampung Titiakak. Okey. Dan untuk video kali ini saya ucap terima kasih dan jumpa lagi.